Dalam kaedah rawatan ruqyah, kita kena fahami dulu apa itu maksud ruqyah. Ruqyah itu adalah maksud mendoakan. Ada terdapat 2 poin kat situ, iaitu bermaksud mengangkat dan mendoakan. Mendoakan supaya terangkatnya penyakit itu dengan doa-doa kesembuhan dan ayat-ayat Al-Quran yang terpilih. Jadi dalam rawatan ruqyah ni yang bermaksud adalah rawatan mendoakan kepada pesakit tersebut. Dalam ruqyah ada 3 perkara yang kita perlu titik beratkan, iaitu bacaan, kaedah dan bahan. Bila kita sebutnya tentang wangian kasturi ni famous. Semua orang tahulah wangian kasturi. Tapi bagaimana cara nak menggunakannya? Dalam hadis banyak menceritakan tentang wangian kasturi ni. Seperti sebaik-baik wangian adalah kasturi. Jadi bagaimana kita nak menggunakan wangian kasturi 3 ni dalam perubatan Islam? Bagi orang yang tak pernah buat rawatan ruqyah dan dia pun tidak tahu sama ada dia ada gangguan atau tidak, boleh menggunakan teknik kasturi kijang. Kalau letakkan kasturi kijang ini di hidung, tarik dalam-dalam menggunakan hidung dan buang ikut mulut. Contoh yang kamu akan terkesan iaitu kamu akan mula start pening, tak mual dan rasa ingin muntah dan tiba-tiba rasa gelisah dan ketakutan. Itu menanda badan anda ada something yang perlu dicek oleh perawat. Jumpa perawat untuk mengesahkan. InsyaAllah.